Yo, selamat datang ke channel YouTube Mat Pirul. Saya Mat Pirul, nama sebenar saya Syafir Rosfa dan nama gelaran yang diberi ialah Mat Pirul. Okay, ini first time saya merakam diri saya di hadapan kamera. Saya tak pernah lagi buat sebelum ni. Sebab video YouTube saya sebelum ni semua saya post, saya rakam budak-budak bermain, apa yang dia buat waktu masa lapang. Ya, saya tak pernah lagi lah bercakap depan kamera macam ni. Dia agak nervous jugalah. Tapi kalau nak jadi content creator, kenalah berani, betul tak? So untuk pengalaman dia ni, saya nak cerita je lah apa yang saya patut cerita. Apa yang saya nak cerita, kenapa saya buat YouTube. Saya sebenarnya dah join YouTube ni sejak tahun 2021 lagi. Saya banyak ada yang saya buat, banyak dah video yang saya buat sebenarnya. Tapi tinggal beberapa tu yang korang tengok tu sebab adalah dia punya perubahan tu. Okay, tapi tak pernah lagi lah saya bercakap depan kamera macam ni. Mungkin korang pernah tengok saya punya muka, maybe dekat profile picture YouTube, ataupun dekat background YouTube, ataupun ada penonton yang tahu akaun TikTok saya dan akaun IG saya mungkin. Tapi tak pernah lah kan dengar suara saya macam ni. So ini first time lah. First time saya bercakap di hadapan kamera dan first time korang mendengar suara saya. Okay, kenapa saya nak join YouTube? Kenapa saya nak jadi content creator? Saya ada idola saya sendiri. Tapi saya dulu pernah ada satu akaun YouTube. Tapi waktu tu saya tak ada skill merakam lagi. Saya macam tak tahu lagi lighting apa semua. First saya belajar dengan menggambar dulu. Belajar ambil gambar, cari lighting. Lepas tu belajar untuk kawal pegang handphone tanpa bergoyang, shaking. Bila dah biasakan, lama-lama dia dah terbiasa lah. So dia jadi okay lah. Saya nak jadi content creator sebab saya ada idola saya dan ada seseorang tu yang membuatkan saya ingin bercakap di depan kamera, ingin menunjukkan muka, bercakap di depan kamera lah. Ada seseorang tu, dia lah penyebab saya secara bukan tiba-tiba, dia lah penyebab saya buat video ni lah. Saya merakam diri saya macam ni untuk buat pengenalan diri dan bercerita sedikit. Okay, jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih lah untuk untuk semua yang support saya, untuk semua yang tengok video saya, menaikkan view. Dan Alhamdulillah, video kedua saya post 2.4k. Walaupun bagi orang lain view tu sikit, tapi bagi saya bersyukur sangat lah. Sebab nak dapat 20 tu pun tak senang, betul tak mudah. Walaupun saya punya video video biasa-biasa, tapi korang tetap still tengok dan support. Terima kasih. Saya sangat-sangat gembira, saya sangat bersyukur ada orang yang boleh yang baik hati, yang boleh support video saya, yang boleh like. Yang like tu saya lagi suka.
Terima kasih lah. Like itu tanda support. Dan terima kasih juga untuk 300 subscriber saya yang tak berhenti support saya, yang still support saya daripada dulu sampai sekarang. So terima kasih sangat-sangat. Dan saya berharap ada lagi manusia di luar sana, siapa-siapa je penonton yang tengah tengok video ni, yang boleh tekan butang subscribe, notification, yang boleh like video ni, yang boleh share, yang boleh support tengok semua video saya. Yang dah tu alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih kerana telah membantu saya untuk merealisasikan impian saya. Terima kasih. So tak nak pendek sangat video ni, betul tak? So apa lagi saya nak cerita? Pengenalan diri. Untuk pengenalan diri, dan juga untuk yang pernah komen, terima kasih. Walaupun ada beberapa saja, terima kasih. Untuk video ni bila video ni dah habis, bolehlah siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, tanya je dekat ruang komen. Ruang komen tu sentiasa terbuka, tak pernah tertutup. Saya tak pernah tutup je. Kau komen je kau nak tanya apa. Tapi kalau ada maybe akan ada sambungan daripada pengenalan diri ni. Maybe je video Q&A, mungkin question and answers. Kau tanya soalan, saya akan, kalau jawab soalan tu sikit, mungkin saya akan jawab semua. Dan kalau soalan tu banyak, tak tahu, tapi saya tak rasa akan banyak orang yang akan tanya soalan. Tapi kalau tak ada lah video Q&A tu. Kalau boleh tolong lah. Okay, tak nak pendek sangat video ni. Nak cerita apa lagi kenapa saya tak pernah tunjuk lagi muka sebelum ni, tak pernah lagi bercakap dan pakai macam ni? Sebab saya nervous. Dan saya pun baru nak belajar. Dia bukan senang nak belajar untuk, first saya belajar ambil gambar dulu kan. Lepas tu belajar untuk kawal phone supaya tak shaking. Mula tu saya belajar merakam. Saya dah cerita ke belum saya ada akaun lama. Ya, waktu tu saya punya video tu, nak kata dia punya rakaman di video tu tak boleh tahan teruk jugalah. Sebab itu first time video tu waktu dia 21 juga, tak silap lah. Okay, jadi bila saya dah bercakap di hadapan kamera macam ni, mungkin lepas ni saya akan buat video, buat konten macam konten kreator lain di luar sana. Mungkin saya akan buat konten, apa-apa je lah konten yang saya boleh buat. Tapi saya still akan merakam budak-budak bermain. Dan ada lagi video yang saya dah baru siap edit dan tak post lagi. Ada beberapa masalah sikit. Maybe saya akan post lepas video ni. Tak pun, tengoklah korang stay tune, support saya. And kita gamam tu. Sekejap, nak cakap apa
Tak tahulah nak cakap apa dah. Nak cerita apa lagi tak tahu video ni memang tak ada cut. Video ni saya akan straight je lah. Korang akan tengok je lah saya dari awal sampai habis. Saya nak cerita apa lagi mungkin ada yang tertanya kenapa saya punya thumbnail video yang dulu dengan sekarang tak sama. Sebab apa? Adalah penjelasan dia. Saya tak nak cerita dalam ni. Video ni pendek, tapi saya tak nak cerita dalam ni. Saya nak mungkin video lain. Biarlah rahsia ke. Biar rahsia. Sebab mungkin sebab intro. Saya rasa sebab video yang thumbnail lama tu dia tak ada, dia based on intro. Dan sekarang saya dah ada intro baru, walaupun saya just guna template CapCut. Saya nak buat intro sendiri, tapi masalah dan keadaan tidak mengizinkan. Saya pernah buat, tapi video tu honestly tak ingat simpan kat mana. Nak kena cari balik. Saya suka intro yang saya buat tu, tapi nak kata better daripada yang template ni tak lah. Sebab itu buat sendiri kan, so adalah better. Damn girl, what you doing? Damn girl, damn girl, what you doing? What you doing? Boleh lah video tu setakat ni je saya rasa. Jadi kalau kau nak tanya apa-apa, korang komen ada kat bawah. Tolong buka, komen lah apa-apa. Komen, tanya je apa-apa. Tapi kalau boleh tanya tu soalan yang munasabah lah, bukan munasabah. Tanya soalan yang elok, yang yang logik lah, senang cerita, yang saya boleh jawab dengan tenang. Soalan yang tak menyakitkan lah. Jadi untuk siapa yang tak suka dengan saya punya video, janganlah kecam. Janganlah kecam dia. Saya tak kacau. Saya buat video sebab atas kehendak saya sendiri. Dan kalau korang tak suka, kalau ada yang tak suka, tak apa, just stop, skip je lah. Tapi jangan macam janganlah buat benda yang negatif. Saya awal-awal ni saya nak chill je, relax je. Saya pun ada masalah saya sendiri, so janganlah tambah lagi. Aku tak nervous doh cakap depan kamera. Okay lah, itu sajalah untuk video kali ni, untuk video ni, video pengenalan diri ni. So, kalau ada soalan yang muncul di minda, komen kat bawah ni. Kalau ketiga saya cakap ni. Okay lah, auto saya tak ada lagi. Just terima kasih, selamat tinggal, bye bye.